Saya pun. Ya, saya. Ha? Hari itu dengan kun saja. Lah, sangkut. Cek baik ada berapa lok? Inilah kelong yang kita akan naik petang ini. Terpelanting pun terpelanting lah. Janji ada strike. Kau duduk tu. Okey, jalan. Naik lagi jauh, naik cepat. Belakang boleh. Naik belakang cepat. Konten lah. Aduh, konten. Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita nak ke kelong Haji Mustafa. Ni tuan punya kelong. Kelongnya ada dua, sana satu, lepas tu sana satu. So kita orang nak naik kelong yang sana tu lah. Okay, kalau nak booking kelong boleh hubungi Cik Mustafa. Nanti saya letak nombor telefon kat bawah. Kasar. Jual nama. InsyaAllah. Player utama. Baju utama. Sebab dia duduk depan seorang-seorang. Ngongin pegang butuh. Dia tak perhati bang. Dah sampai dah dia. Jangan bagi pegang dulu. Pegang dulu. Inilah kelong yang kita akan naik petang ni. Tu kelong satu lagi. Baru nak ikan. Oh. Aduh, tak perhati. On. Alah, tak nampak kan? Cantik. Hop. Baik. Api dari. Ha, lagi. Boleh. Bagi apa nak? Rolling. Sekarang kita baru tadi. Baru nak duduk. Dalam Ancor pemain. Pukul 3 hari 2 malam. Bukan 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja, selamat bertemu kembali di channel Saudara. Okey, petang ni, senja ni kami berada di kelong Mustafa Kamal di Telaga Nenas. Sana tu punya jeti, juga rumah Cik Mustafa lah. Okay, kelong Cik Mustafa ni ada dua biji. Yang kami duduk ni satu sebelah sana tu satu. Sebelah dia satu. Okey, jom kita tengok keadaan kelong ni. Okey, kelong ni ada solar. Selain solar dia juga ada elektrik. Membekalkan listrik daripada darat terus. Ada pula boleh cas boleh cas handset lah. Ni dalam ni ada apa ni, peralatan masak semua letak bawah ni. Ni dapur dia lah. Singki nak di atas ni boleh. Okey. Ni ni bilik ya. Lampu atas ni. Ada safety jacket, ada TV sini, ada lampu elektrik, kipas. Ruang solat di sini. Hai.
Assalamualaikum. Ni Abang Zam. First time komplot dengan Abang Zam ni. Ni Abang Zaidi. Dah lama tak komplot dengan Abang Zaidi. Terbaik. Terbaik ini cikgu ni. Tak ada cikgu memang tak jalan lah. Tu ni Imam PE. Organizer kali ni. Ini abang saja. Selalu bawa dia. Biasa dapat banyak. Lu boleh kumpau. Kau kumpau, jangan bagi dia mancing dulu. Kalau dia dapat dulu, yang lain habis. Ni Abang Fairuz. Ya, cheese. Ai chip. Okey. Udang kami beli di UniKL tadi. Dekat UniKL. Segar-segar ada 3 saiz. 3 harga. 3 kupang. 3 kupang. Ada 5 kupang, ada RM1 eh? 8 kupang. Okey, kat sini pun ada set BBQ lah. Kalau yang berminat untuk BBQ, boleh BBQ. Pusing lagi. Ni stok oban. Jamban. Ini paling penting ni. Jamban. Jamban duduk. Lepas tu pipe daripada darat. Lepas tu lampu di mana lampu? Lampu kat sini. Nampak? Terang. Mas. Ini memang memang kalau pergi sini. Tak perlu nak angkut air. Terbaik. Bersih. Okay, cukuplah review untuk kelong. Saya nak set up pula. Kawan-kawan dah set up, saya pun nak set up jugalah. Okay, teruskan menonton. Kepada yang belum subscribe channel saya ni, channel Slow dah, bantulah dengan tekan button subscribe bawah tu. Yang dah, saya ucapkan dan terima kasih kerana baik. Okay. Teruskan menonton. Assalamualaikum. Nampak dulu hitam. Hang tu sama juga. Geng. Kita pasang koyan dulu. Okay, saya pasang koyan dulu. Cari lauk di bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pelampung. Air sekarang ni dah mati. Air dah mati dah, tak ada gerak. Pakai pelampung. Sana dah mendung. Dah ada bunyi guruh. Harap jangan hujan lah. Dah 2-3 hari ni duk main hujan je ni. Ni bottom. Ini koyan satu lagi. Depan tu dia ada koyan satu lagi. Okey. Nampak 4 ekor udang saya turunkan. 4 mata gais sudah dalam air. Harap adalah manis-manis. Amin. Yang penting harap tidaklah hujan. A few moments later. Sangkut dia. Sangkut apa ini, geng? Tiba-tiba sangkut. Aduh. Ikan besar. Tak tahu. Dia cuba sini. Ikut tak ikut? Tak. Lepas dulu. Tali sini. Tali kebir lagi ke? Tali kupang. Tak gerak pun.
Dah. Woi. Kau aku punya dalam tu bos. Ha? Oh yan. Kan ikan tarik. Gelap. Angin pun kuat. Adakah hujan akan turun? Sekarang baru 7.18. Wallpaper pun gambar ikan. Banyaklah ikan Arabnya yang kami perolehi semasa trip ke Long kali ni. Ni dah sangkut tadi. Misi menyelamat. Dapat selamatkan batu. Sangkut. Buat betul. Tarik ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Sangkut apa ni? Sangkut di batu ke sangkut mata kail? Kapal tu. Makan nasi. Baik. Tak gerak. Ui. Tali ni. Tali buka buat apa ni? Tali sangka ni. Yalah tali sangka. Aduh. Leh. Putus. Kena cukai pertama. Tali tu kot. Tali tu lah. Rasanya lah. Baik-baik mata kail je. Selamat batu. A few moments later. Hujan dah turun, geng. Hujan dah turun. Kuat. Apa ni? Angin pun kuat. Tadi baling sana sangkut. Saya baling situ. Agak tak lah sangkut. Hai. Hujan. Hujan lebat kan? Hujan lebat. Lebatnya angin pun kuat. Rasanya dah basah. Hujan. Awal aja ni. Bawa lepas maghrib dulu. Baru 7. Baru 7.43. Nampak tak? 7.43. Dan tak amat-amat lebat ni. Tadi ada golden kilat. Harap kita orang semua dalam ni dengan Allah SWT. Harap hujan ni pun tak lama lah. Dan lepas tu banyak strike. Jom. Yalah geng. Update kemudian. Apa menu kita malam ni? Menu kita sambal udang. Lepas tu ni apa? kari ikan. Kari ikan. Lepas tu ni? Ikan masin. Ikan masin. Dah hujan-hujan ikan masin syok. Nasi putih. Nasi berat panjang. Nasi mahal tau. Ini confirm kenyang. Dua kali sudah. Ini semua menu dimasak oleh Cikgu Razmi. Geng, jom makan geng. Lari sampai lapar geng. Apa? Kerja dapat ketam? Strike ketam okey lah. Tambah.
Oh, buat. Woi, mana tadi bos? Oh, ya. Ah, tu. Hey. Ha. Kepala ikan, geng. Ikan kepala ikan cenahak. Makan kat mamak ni mau RM10. Ni makan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mana tak tutup ni? Baru alhamdulillah. Sambung makan balik Later. Ada. Pak Soja. Abang Soja. Maksudnya. Kasih lepas lagi. Aduh. Kali kedua, ketiga. Tahu tu, nanti ketiga kena scam. A few inches later. Terpelanting pun terpelanting lah. Janji ada strike. Ya. Puntal. Geng je. Tak ada lesen. Mana. Pusing sini. Mana lesen. Jadilah ada lesen. Glamour. Ikan glamour. Lepas mandi. Lepas mandi. Macam lagi Alan. Peron lagi ada lacan. Banyak sikit lagi. Balik mancing orang. Ambil lebih. Dia mancing lauk. Glamour gang. Satu rok dapat Mencari lesen. Lesen pertama. Udang makan udang mati. Ha, tu. Alah. Abang Soja ni pasal. Abang Soja. Gunung ni. Duk tengok Abang Soja. Dah lepas udang. Dah besar pula oh. Saling dia duduk main mana? Aduh, rugi udang. Ha. Duk gedi-gedi Ai, hujan tak berhenti lagi, geng. Basah dah, sudah lanjun. Sekarang arus dah mula pasang. So, baling ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Adilah. Alhamdulillah hujan dah berhenti dah. InsyaAllah sekejap lagi banyaklah strike-nya. Sekarang 22.49 10.49 malam. Hujan baru berhenti. Nampak tenang. Arus sudah pasang. Sana masjid tak nampak gelap. Gelap gulita.
Besar oh, besar bah. Besar bah. Besar bah. Besar bah. Besar bah. Kutip lama lagi teh. No. Aduh, hai. Tak apalah, lupa jalan. Tadi kita dekat tu dah ingat jalan dulu. Boleh tidur awal kan? Dah hilang lah, tak ada lah. Sekarang jam 12.35. Hujan turun semula dengan lebatnya. Kan target tak dapat lagi ni. Oh, dapat glamour ni. Glamour. Hujan dah turun balik. Tadi nampak segerombolan ikan. Tengok macam ikan selah. Habis tak nak pula lekat dekat mata kain Apollo. Dia langgar. Tapi tak lekat. Tahulah mungkin ikan sahih kot. Tadi pakai sem atas saya 10. Aku nak kecil lagi tak tahu kan. Tapi dah tak ada dah. Dah hilang dah. Belakang ni pun tak ada. Ini kat depan. Ke sebab hujan, mungkin boleh jadi juga. Rehatlah dulu. Macam ni kan. Kita rehat mata ya. Kalau hujan kan, pulang balik. Okay, teruskan nonton. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kembali di channel Slow Kedah di Telaga Nenas pagi ni. Pagi ni cuaca dia tu mendung saja, keliling mendung. Tu kan hujan baru lepas berhenti tadi. Tadi berhenti kejap. Lepas tu kat subuh tadi hujan balik. Ni baru berhenti ya. Sekarang ni pukul 18. Gaya-gaya ni nak turun lagi ni. Tapi agak sapat lah. Arus pun dah nak berhenti, nak mati. Tadi pun yang laju. Bertezuk maksudnya. Malam tadi Tangliner tu member ada yang naik ikan tebal pipi. Sapuan pagi. Hai. Nasi goreng mamak. Makan. Bismillah. Nasi malam tadi. Makan. Nasi goreng tebal pipi. Kita tengok tebal pipi. Tebal muka. Mana? Oh, di sini. Oh, tu dia tebal pipi dia. Setengah kilo lebih ni. Kilo ada kot.
Inilah orangnya. Abang saja bagi lepas. Kena sensor. Kena sensor. Lepas lah. Lepas tadi kata apa ha? Lepas. Saja lepas kan tu. Jangan digempur juga. Ya kan? Saya masih kumpau. Hanya gelama 2 ekor. Kau yang buat kat ya. Kumpau itu pasti. Okeylah geng, harap pagi ni adalah manis-manis untuk kita orang bawa balik. Tahu tak pegang kau. Saya nak makan tu. Sarapan pagi. A few moments later. Hui. Oh, ini Ui. confirm tak lepas lah. Tolong kat akum tu. Mana dapat? Baling tu Jepitung. Bitung Okey, kita balik tu Bitung. Sepakat ramai-ramai. Oh. Sepat. Hitam pun sedap. Kasar. Jaru apa? Jaru lah. Target jaru lah. Oh, apa kata? Tak ada. Oh ya, ada. Ada. Oh, besar. Oh. Good. Ha. Besar sikit ambis. Punya goyang. Oh, spot ni. Zoom sekali atau senyap? Tak tahu? Kamu. Saya mau tak cari. Ini. Dah senyap lagi. Dah habis umpan apa? Sekali henjut je. Alah. Dia bawa ke tebal. Ada ayo. Lepas kali. Sekali henjuk buat kerba kan. Ayo sangkut. Ya lu. Macam ada. Masuk shift pukul 10. Aduh. Sembilan 42. Ada lagi kurang sejam setengah. Pukul 12 kami keluar pada Kelong. Dalam sejam setengah ni adalah ikan bagus-bagus yang naik. Cuaca nampak okey ni. Matahari pun dah keluar dah tu. Cuma ikan tak tahu mana. Ada. Ada umpan. Ikan ke?
Ada. Sangkut. Jalan dah masuk bawah tali tu. Tak, jalan tak tali? Jalan. Tali jalan. Ya, tali jalan. Wah, sangkut dah ni. Ada. Pandai dia masuk dalam kebun. Dia Sudah praktis. Aduh. mak pak dia kata makannya masuk dia buat ni. Nak selamat, makan tu masuk. Tadi kan selepas dia komen tadi, selepas. Terjak. Oh, besar. Dia sentak. Dia lepas sana. Lepas sana tu talinya. Bukan di bawah tali ni. Sangkut belah sana ke? Lepas. Ikan lah. Ada. Tadi bengkok yang tu pegang-pegang sangkut. Lepas tu dia kendor. Pegang kali ni terlepas tu lepas. Dia ayo lagi kongkat. Sebab dia elok ke mana lah. Ni dah telan habis dah ni. Dia bok. Apa dia tetap tadi. Kita memang kemontung lah. Sebab tali tu lepas dah kan. Dia tali ni. Sangkut tali ni. Kabel. Dia bawa kabel. Oh, luar. Lupa lah. Bukan ikut betul bang. Itu dia punya. Biar. Kendor kan? Ya. Permainan di atas kelong. Tempat. Ni apa ni pelampung eh? Tak tahu? Tali ni. Tu pelampung kat tu kot. Kat kabel. Itu memang ada. Memang ada. Tempat menyimpan udang di atas kelong atau bawah jambatan. Ramai tu. Tengok ada pari. Ada simpan pari. Nak? Silakan. Oh. Juga pam apa, USB. Tu dengan power bank. Ada ni meh? Gaban. Kalau korang berminat bolehlah klik kat link yang saya bagi tu lah. Dia tak banyak. Terima kasih. Dia nampak lah. Suara depan muka. Ada rekod apa? Makan ya? Makan Maggi. Makan saja. Dia Kata makan. Oh, tu. Video makan je. Ikan tak nak makan. Malam tu. Ketek tak? 10.27. Makan. A few moments later. Go. Main lo. Dan buang ni. Jadi. Oh, Strike kuat tu hujan. ada. Tak ada. Ada. Dah tu. Dah tu. Tengok melengkung tu. Dia pergi je ni Ini macam depan. Mami ni. Mati ni. Yang kendor. Dekat. Je. Sini tali. Belah ni. MJ. MJ tak biar kali. Padam. Habis tu. Potong tujuh. MJ. Muka ada senyum. Wah, mantap. Lama kau letak sini. Wah, nak shifu Zahidi juga. Jap. Besar kena pegang pakai ni. Aduh. Ada. Ini baru ikan. Mulut no. Ujung ke? Mata kaya tu sangkut dekat ni. Sikit sangat dah. Sikit sangat lah. Oh, dia tembus keluar. Payah. Ekor lah. Jangan tak apa lah sikit lah. Allah, kali ni. Nyambut. Buka jaring tu. Basuh mai tu. Tak apa. MJ pasal. MJ. Boleh. Ni. Playernya.
Merah tu mata tu. Dah masuk dah. Oh, dah masuk dah. Okay. Okey. Gigi. Tengok gigi dia otak. Sekilo lebih. Wah. Oh. Wah. Champion. Apa? Champion dah ni. Ada masa lagi. Kita cari lagi. Cari lagi. Betul kata khabar. Ha? A few inches later. Okeylah geng. Itu je lah yang mampu kita orang bawa naik. Yang putus-putus lah. Yang lucut-lucut lah. Ini saja yang mampu kami bawa naik. Yang lainnya kami akan repeat lain kali lah. Ya geng. Terima kasih kepada Abang Soja kita yang turut komplot. Cik Gome. Kita komplot lagi. Imam PE. Baik. Abang Zam. Next kita repeat lagi. Kita repeat. Mana lagi? Abang Fairuz. Ni boleh tahan juga hasil malam tadi. Kita repeat lagi ni kali. Cuaca kejap hujan, kejap panas. Ni tadi baru lepas hujan. 11.53. Kejap lagi Pak Mustafa akan ambil kami lah. Kita cari Abang Zaidi. Ni masuk dalam ke mana ni? Dia bagi mekor kan. Pakai putih ke? Fairuz punya? Ke putih? Masuk sini Buang air tu. Ais? Air ada banyak air ni. Air ada banyak. Tak. Buang air tu ambil batu. Air dah buang lah. Dah ada orang dia ais je. Ais, tinggal ais je ni. Tak ada air dalam ni pun tak pakai. Dah bubuh ni dah. Oh, Dah bubuh air. Ni apa ni? Tuang tu ni kena nak. Ada ni. Ya, melekat. Ikan siapa ini? Siapa ke tanya nak apa nama terapia ni? Pero lah. Dah. Ini seorang lagi champion out. Champion out tu. Next kita repeat lagi Tu, ada lagi. Aduh, lucut. Alamak. Dia nak tambah seekor lagi Baiklah geng, setakat ni lah video kelong kali ni. Terima kasih kepada yang dah menonton. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Saya ucapkan, saya doakan korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dikurniakan umur, dipermudahkan segala urusan dan senantiasa dalam dengan Allah SWT. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.